Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar di luar sana. Selamat datang ke siri podcast kita, Jejak Ilmi kita kali ini yang memfokuskan kepada tajuk aplikasi Qawaid Fiqh dalam isu perubatan. Okey, dalam siri podcast kali ini kita akan fokuskan kepada isu pendermaan organ menurut perspektif Islam. Saya Siti Nur Aisyah sebagai moderator anda pada hari ini akan memandu perbincangan ini bersama lagi dua panel hebat kita yang baru-baru ini memenangi anugerah Tokoh Belia Islam Al-Hijrah pada tahun 2025 iaitu Saudara Ahmad Mus'ab dan juga Saudara Ahmad Nazirun Shah. Jadi hari ini kita akan menyelami bagaimana prinsip qawaid fiqhiyah. Seperti yang kita tahu, prinsip qawaid fiqhiyah ni dia ada 5. Jadi bagaimana kelima-lima prinsip qawaid fiqhiyah ini khususnya kita akan fokuskan kepada ad-darur yuzal, iaitu kemudaratan mesti dihilangkan, diaplikasikan dalam menentukan hukum pendermaan organ ini. Jikalau kita lihat isu pendermaan organ ini bukan sekadar persoalan perubatan, tetapi juga berkait dengan berhenti jap. Okey, jadi kalau kita lihat isu pendermaan organ ini dia bukan sekadar persoalan perubatan tetapi juga berkait dengan nilai kemanusiaan dan juga tanggungjawab syarak. Jadi menurut laporan yang saya dapati daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan pada tahun 2015, lebih 19,000 pesakit di Malaysia sedang menunggu organ seperti buah pinggang dan juga jantung. Namun kadar penderma masih rendah kerana ramai yang masih keliru tentang hukum Islam dalam hal ini. Jadi berdasarkan pernyataan ini, saya nak kongsi satu ayat Al-Quran yang menjadi asas penting sebelum kita mendalami lebih dalam isu ini. Iaitu dalam surah Al-Ma'idah ayat 32, Allah ada berfirman yang bermaksud, sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang kukuh kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi persoalan pentingnya di sini, adakah isu pendermaan organ ini benar-benar harus di sisi syarak? Mari kita dengarkan pandangan Saudara Mus'ab. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita, Saudara Siti Aisyah lah. Jadi untuk kita kupas lebih detail tentang hukum pendermaan organ ni, kita kena tengok kaedah fiqhiyah lah ataupun qawaid fiqhiyah yang memang kita ambil hukum tu daripada kaedah ni iaitu yang pertama adalah ad-darur yuzal, iaitu kemudaratan mestilah dihilangkan. Kalau kita tengok kaedah ni, dia berpaksikan prinsip asas syariat lah, yang mana dia membawa rahmat dan menghapuskan kesusahan. Dan segala bentuk bahaya yang menimpa manusia ni perlulah dicegah dan dihapuskan, sama ada bahaya itu berbentuk fizikal, psikologi maupun sosial. Jadi dalam prinsip ad-darur yuzal ni, kemudaratan mesti dihilangkan, kita kena tengok mudarat apa yang diberikan. Contoh kalau kita tengok pendermaan organ lah. Okay, kemudaratan kita tengok tu adalah kalau kita tak menderma organ tu menyebabkan kematian kepada pesakit. Dan pesakit itu memerlukan organ. Itu adalah kemudaratan. Dan kemudaratan ni perlulah dihapuskan. Kalau kita tengok kemudaratan kecil yang lain, mungkin risiko kepada penderma lah. Contoh kalau kita nak bagi buah pinggang, okay, seorang tu nak menderma buah pinggang untuk menyelamatkan nyawa orang. Jadi dari segi hukum dia haruslah dia diberi hukum dia dibenarkanlah sebabkan untuk kita menyelamatkan nyawa orang itu. Jadi selagi tiada risiko yang serius terhadap kesihatan, jadi benda itu adalah dibenarkanlah mengikut syarak. Dan terdapat juga cabang-cabang yang lain dalam ad-darur yuzal ni. Contohnya ada al-masyaqqatu tajlibu taysir, iaitu kesukaran membawa kepada kemudahan. Ini menunjukkan bahawa situasi darurat ni, situasi yang mendesak ni, hukum tu diberi kelonggaran untuk mencapai tujuan yang memberi kemudahan tu lah. Dan antara kaedah lain adalah
ad-darurah tabihul mahdhurah, iaitu keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang. Okay, contoh dalam penerimaan organ ni dia salah satu-satunya cara untuk selamatkan nyawa orang tu. Jadi dibolehkan dan diharuskanlah asalkan tubuh yang dipindah tu diterimalah dan secara konsepnya, secara prinsip ad-darur yuzal ni, dia bukan sahaja hukum, dia adalah satu kaedah ataupun panduan yang boleh umat Islam ambil untuk kita nak menghapuskan mudaratan lah. Dan kalau dalam konteks penerimaan organ ni, dia adalah satu kaedah yang membolehkan kita guna untuk kita nak merawat orang, untuk kita nak bagi derma organ tu lah. Jadi cara hukum dia, penerimaan organ ni dibolehkanlah melalui kaedah fiqh iaitu ad-darur yuzal. Itulah. Betul saudara Mus'ab. Saya bila saya mendengar semua perkataan daripada saudara Mus'ab, saya ada teringat kepada satu artikel Mufti Wilayah Persekutuan juga ada menjelaskan bagaimana penerimaan organ ni boleh diharuskan, iaitu ada beberapa syarat lah yang saya dapat tahu. Yang pertama, penderma tu memberi keizinan ketika hidup. Yang kedua, tiada unsur paksaan. Yang ketiga, tidak menimbulkan mudarat besar kepada penderma. Yang keempat, organ tidak jual beli. Betul tak Ustaz? Jadi saya nak tambah juga, Rasulullah SAW juga ada bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Malik, tidak boleh melakukan mudarat kepada diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. La darar wa la dirar. Hadis ini menjadi asas kepada kaedah ad-darar yuzal ni, di mana kemudaratan mesti dihapuskan. Maka jika penerimaan organ itu boleh membantu kita menghilangkan penderitaan manusia tanpa melanggar batas-batas syarak, ia termasuk dalam amalan yang terpuji. Betul tak Ustaz? Jadi kita akan beralih kepada panel yang seterusnya, iaitu saudara Nazirun. Okey, saudara Nazirun, saya ingin bertanya, dalam realiti perubatan moden, seperti yang kita tahulah saudara Nazirun sangat pakar dalam bidang-bidang perubatan ni. Jadi mesti ada cabaran dan dilema etika. Apa pandangan anda sebenarnya saudara Nazirun? Yalah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada saudari Aish dan juga saudara Mus'ab. Baiklah, jadi berdasarkan persoalan yang telah diajukan kepada saya, boleh ulang semula apa soalan dia? Persoalan dia senang je Ustaz. Dalam realiti perubatan moden, apa cabaran dan juga dilema etika dalam isu penerimaan organ ni? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Satu persoalan yang baiklah, yang mana hari ini menjadi isu lah untuk hari dalam dunia perubatan. Jadi berbalik pada persoalan tadi, realiti perubatan moden, cabaran dan juga dilema dan juga etika lah. Jadi apa pandangan lah. Jadi menurut dari sudut fiqh, kita tengoklah antara cabaran utama ialah dalam menyeimbangkan antara maslahat dan juga mafsadah. Jadi pertama sekali kita kena faham apakah itu maslahat dan juga apakah itu mafsadah lah. Jadi kat sini untuk senang katanya untuk para pendengar, maslahat ni adalah satu perkara lah yang bawa pada kebaikan, adanya manfaat untuk manusia itu sendiri lah, baik dari segi agama, jiwa, akal ataupun keturunan mahupun harta. Manakala mafsadah ni pula, kalau kita nak bagi pengertian pula, dia terbalik. Dia sebaliknya. Segala bentuk yang bawa kepada kerosakan, kemudaratan ataupun keburukan bagi manusia lah, bagi aspek-aspek yang saya sebut tadi lah. Baik untuk jiwa, untuk agama, untuk akal dan juga keturunan. Jadi kita bagi contoh lah, macam soalan tadi, dalam isu penerimaan organ, daripada penderma itu sendiri lah, maksudnya orang yang hidup tu. Jadi contohnya sekarang ni banyak kita tengok kes apa, untuk kerosakan buah pinggang, ada resiko untuk kesihatan untuk tempoh masa jangka panjang lah. Jadi resiko itu sangat-sangat tinggi, betul tak? Jadi maka hukum boleh berubah. Ada masa jadi harus, ada masa boleh jadi makruh, bahkan boleh bergerak kepada makruh. Ini menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kan, ketua ulama kita lah yang mana telah meninggal kan 2022 kan. Kita sedekah Al-Fatihah.
Amin, amin. Baiklah, jadi selain itu dalam Islam juga dia mengharamkan sebenarnya menjualkan organ ni sebenarnya. Jual beli organ diharamkan. Jadi tak boleh jual beli. Sebab apa? Sebab tubuh manusia ni bukan barang dagangan. Jadi kat sini Rasulullah SAW bersabda, yang mana hadis riwayat Abu Daud. So sebut apa? Rasulullah SAW sebut memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkan tulang orang hidup. Apa yang kita faham daripada hadis ini, sabdaan baginda? Jadi hadis ini menunjukkan bahawa tubuh manusia ini sama ada hidup atau mati, wajib dihormati. Jadi penemu organ ni hanya dibenarkan atas dasar kasih sayang dan juga ihsan. Maksudnya bukan barang yang boleh didagangkan lah. Tadi istilah jual beli organ. Dia atas mutual agreement. Dua-dua. Dia nak bagi atas keredaan hati lah. Jadi itulah sedikitlah pandangan saya lah untuk isu ini. Terima kasih. Terima kasih saudara Nazirun. Betul yang saudara Nazirun cakap. Di mana penerimaan organnya dia mestilah di atas amalan ihsan dan juga jihad kemanusiaan. Jadi Islam ni memandang, kita dapat rangkumkan bahawa Islam ni memandang tubuh manusia ni sebagai amanah Allah SWT, dan sebarang tindakan yang dilakukan mesti berpaksikan kepada niat yang benar, iaitu untuk membantu bukan untuk merosakkan. Jadi saya nak tambah sedikitlah dalam perspektif maqasid syariah, di mana kalau kita lihat dari sudut maqasid syariah, antara tujuan utama syariat Islam ialah hifzun nafs, iaitu di mana menjaga nyawa. Jadi penerimaan organ ni sebenarnya dia sangat-sangat selari dengan maqasid syariah kerana ia bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sebagaimana yang Allah pernah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 77. Betulkan saya Ustaz kalau saya salah. Di mana maksudnya berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallah yuhibbul muhsinin. Jadi ayat ini dia menggambarkan semangat ihsan yang mendasari perbuatan penerimaan organ ni, sebagai satu bentuk amal kebajikan yang membawa manfaat besar kepada masyarakat. Jadi baik, kita dah sampai ke penghujung sebenarnya, tapi bukan penghujung. Kita ada lagi soalan yang ingin bertanyakan kepada kedua-dua panel. Jadi sebelum kita akhiri, saya nak minta pandangan daripada kedua-dua panel. Dipersilakan pandangan daripada panel yang pertama, saudara Mus'ab. Rangkuman terhadap isu penerimaan organ yang kita bincangkan. Sedikit je lah, kesimpulan lah mungkin lah. Jadi kalau kita tengok ni, penerimaan organ ni bukan sekadar tindakan perubatan lah, bukan sekadar kita nak menyelamatkan orang, tapi adalah satu bentuk ibadah sosial, iaitu ibadah ijtimaiyah. Dia nak mencerminkan nilai kasih sayang dan keprihatinan sesama manusia. Dalam Islam pun setiap usaha untuk menyelamatkan nyawa ni dianggap satu amal. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 Allah menegaskan, min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. Yang bermaksud bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Jadi daripada ayat ini kita boleh tengoklah bahawa menyelamatkan nyawa orang ni adalah satu amal yang besarlah ganjaran dia. Dan dia menyeru kepada pembinaan masyarakat tu yang berasaskan tanggungjawab dan juga rahmah. Jadi kalau kita tengok prinsip al-durur yuzal ni, kemudaratan yang perlu dihilangkan, dia adalah kita kena faham bahawa penerimaan organ ni adalah satu keharusan ataupun haruslah bagi umat Islam kerana kemudaratan yang timbul seperti kematian, kesakitan, penderitaan. Jadi kemudaratan ni perlu dihapuskan dengan
cara menderma organ. Jadi itulah antara kaedah yang kaedah ikhtiar yang kita boleh amalkan lah untuk kita terapkan dalam kehidupan sosial kita lah. Dan juga seperti yang moderator Ash cakap pasal maqasid syariah. Kalau kita tengok ada 5 maqasid syariah. Yang pertama, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga maruah, menjaga harta dan menjaga keturunan. Jadi kalau dalam aspek penerimaan darah ni, dia adalah hifzun nas kan, menjaga nyawa. Jadi pentinglah kita mengaplikasikan kawan-kawan syariah ni untuk kita nak menjaga nyawa itulah. Dan kalau kita dalam penerimaan organ ni adalah batas-batas etika dan syariat yang kita kena amalkan lah. Seperti yang sebelum ni kena mendapat keizinan, tak ada unsur jual beli seperti panel Nazirun cakap. Ini adalah dia bukan orang kata bukan kita nak jual beli organ, tapi kita derma, kita atas orang kata mutual agreement, atas dua-dua kita setuju. Ihsan. Jadi ihsan. Jadi benda tu perlu diambil sebagai panduan jugalah. Dan secara ringkasnya, penerimaan organ ni bukan saja harus, tapi boleh jadi amal kebajikan lah yang digalakkan dalam masyarakat kita. Dan kita lihat penerimaan organ ni sebagai manifestasi rahmat Allah kepada manusia. Kita belajar bahawa kasih sayang, pengorbanan dan kepedulian sosial ni adalah sebahagian daripada ibadah. Kita boleh buat untuk dekatkan dengan Allah. Jadi daripada kaedah Ad-Darur Yuzal ni, kita tengoklah usaha untuk menghapuskan penderitaan manusia daripada untuk menuju keridaan Allah lah. Jadi itu mungkin sedikit lah kesimpulan tentang tajuk kita hari inilah. Terima kasih Ustaz. Bagaimana dengan Ustaz Nazirun? Ingin saya untuk mendengar suara Ustaz Nazirun ya. Itulah tu. Pandangan Ustaz. Pandangan terhadap isu yang kita bincangkan sebentar tadi Ustaz. Berat isu ni. Nak ulas pun seram sebenarnya. Tak apalah. Masa pun macam tak banyak kan. Jadi saya akan bagi kesimpulan ringkas lah kan. Jadi saya setujulah seperti apa yang dikatakan oleh saudara Mus'ab Ali dan juga moderator tadi. Yang mana prinsip Ad-Darur Yuzal ni, yang mana kita boleh nampak lah dalam kes ini, Islam ni satu agama yang syumul, yang sempurna, fleksibel. Maksudnya hukum tu boleh berubah bila ada kepentingan. Jadi kat sini suka saya katakan prinsip ini dia beri ruang lah, ruang untuk ijtihad hukum yang luas dalam menghadapi isu-isu moden lah. Betul tak? Permasalahan-permasalahan fiqh ni sentiasa akan wujud. Dalam tempoh zaman-zaman tu berbeza. Jadi hebatnya Islam ni, kita gunakan sumber-sumber nas kita lah seperti Al-Quran dan Hadis untuk kita tetapkan hukum. Kita bukan main membawi buta kan, keluarkan hukum tak. Kita akan tanya ahli-ahli dia. Kalau kita tengok dalam Al-Quran tersebut, dalam surah An-Nahl ayat 23, fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamu. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita tengok pun dalam mufti wilayah ataupun mana-mana mufti sebelum dia orang keluarkan pendapat atau fatwa, mereka akan bertanyalah kepada orang-orang yang pakar, akan merujuk. Seperti contohnya hukum-hukum mesti vaksin, betul tak? Tidak dikeluarkan hukuman semata-mata, tidak. Mereka merujuk pada orang pakar, tanya kesan dia, apa yang akan berlaku lah. Jadi dengan kerjasama antara ulama, ini untuk isu perubatan lah, dan juga kerjasama antara ulama juga pakar kesihatan, jadi hukum Islam ni dapat terus relevan dan seterusnya memberi manfaat lah kepada manusia. Jadi kita sebagai orang awam ni ikutlah apa yang telah difatwakan, apa yang telah ditetapkan oleh kita punya ahli ulama. Saya rasa itu salah pandangan saya. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Mus'ab dan juga saudara Nazrun sebentar tadi atas perkongsian dan juga pandangan mereka yang sangat jauh dan bernas. Jadi tak salahlah mereka dianugerahkan sebagai tokoh belia Ma'al Hijrah pada tahun ini. Jadi kesimpulan di sini, Islam ni
dia tidak menolak kemajuan sains perubatan ini. Islam tak pernah menolak kepada kemajuan sains, di mana malah Islam sendiri menyokong apabila ia membawa manfaat dan juga menghilangkan mudarat. Jadi dua prinsip yang kita bincangkan sebentar tadi yang saya dapat rangkumkan adalah prinsip ad-darar yuzal dan hadis la darar wala dirar yang menjadi panduan utama dalam memastikan setiap amalan perubatan yang kita amalkan, yang kita lakukan mestilah secara beretika dan juga berpaksikan kepada rahmat Allah SWT. Jadi sebagaimana yang ditegaskan oleh pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, di mana pendermaan organ ini adalah harus dan juga digalakkan seperti yang diterangkan secara penuh oleh saudara Mus'ab sebentar tadi, dan jika dilakukan dengan ikhlas dan memenuhi syarat-syarat syarak, maka ianya boleh dijadikan, boleh diletakkan sebagai harus dan juga digalakkan. Jadi semoga perbincangan kita hari ini memberi kefahaman dan inspirasi kepada kita semua. Sekian saja daripada saya, saudari Siti Nur Aisyah sebagai moderator anda dalam siri podcast Jejak Ilmu kita. Kita akan bersiaran untuk siri Jejak Podcast yang akan datang. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng 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 neng. Terima kasih.